Dengan mak pun nak bergaduh. Semalam ada seorang cerita, saya ni ustaz, dah habis air mata untuk saya menangis. Ibu ni kan, dia cepat menangis tahu kalau anak dia buat apa-apa. Ni dia kata, ustaz, saya ni sangat-sangat rasa pada anak saya, dia cakap kepada saya apa-apa, satu kata-kata yang dia cakap kat saya, sampai saya dah tak boleh menangis, ustaz. Kecewa, sedihnya hati seorang ibu. Tapi ada orang ni, dia nak apa dia bergaduh dengan mak dia? Sekadar menghilangkan apa? Menghilangkan rahmat Allah, menghilangkan redha Allah, menghilangkan keberkatan seluruh dan sepanjang hidup dunia dan akhirat dia. Itu aja yang dia nak sebenarnya. Memang dia tak faham apa dia yang dia nak. Tapi saya selalu pesan lah, macam-macam mana pun, maafkanlah. Kenapa? Kalau kita tak maafkan anak tu, pasti dia ahli neraka. Pasti. Dah lah, neraka tu ada dua tau. Satu neraka dunia dan neraka akhirat. Dunia dah macam neraka. Hancur sana. Habis kehidupan tu.